Pak lu dah disungai. Ambo suka mana orang-orang model tabuk orang je. Nak minta aja Pak kau. Wajar kau. Kau nak kau? Ya. Janganlah potong sekali. Di mana tampik kau buat? Dari tadi tagak di siku lah. Adalah payah lo rapi-rapi kau mau di pejabat kaya na. Ang asik jo api yang saya mah. Tunggu lah lu. Ada tempat yang lo dang rumah di malam mat dang wah. Kau yang cari dah. Lai pandai yang macam je lah. Cari lah untuk lu. Tahu lu dah tempat dah. Iko alamatnya di Karambi 3 coba dak 3. Di mana? Tahu tempat tu. Tak baru sekali kau lo dari mana ngah alamat iko ya. Itu lah dang. Baca ro dong. Kau cari lah lo. Pak, jalan dulu Pak, ke Bungkul Pak. Amma sana ini kau. Risa bana info ang kau buat. Sebenarnya dang, kau ada bukti dang wah. Cari lah kau. Alamat pasti dia nak tahu. Dan jebol apa lu nak? Tanya nak. Cuan tanya orang sekolah tu. Bola tu. Ayolah, tanya lah lu. Penting lu Pak, tanya orang lu Pak. Ayo ya. Siko nak tanya nak. Pak tanya je Pak. Anggil lu, mah turun lah. Batarati lah setiap menanya ke orang tu. Iya. Turun dulu. Mangal apa jauh ke? Kasih aja tanya aku. Pak, nanya je Pak. Di mana jalan Karambi 3 coba nak 3 siko Pak? Oh, Karambi 3 cuma ada 3. Di belakang tu lah. Kayak ada yang rumah yang gedung tinggi tu mah. Ya. Situ Pak. Jangan dulu potong sekali. Lekek batang cubadak tu di belakangnya ada batang cubadak. Kau di sini tu. Oh. Ayolah Pak Kadeh. Makasih banyak Pak Kadeh. Ambo jalan lu. Baik lu. Kan? Di gang sebelah mah. Lekek batang cubadak gang sebelah tu ah. Hah? Batang cubadak sebelah tu di gang sebelah. Oh, yo. Okey. Pak, jalan Pak. Ay, nabutak macam kau dah. Ketinggalan sana lah. Woi. Ada yang. Bungkul dah dekat gang sebelah. Dekat batang cubadak. Woi. Meninggal sana. Ang nak stay Allah no mapen. Ang surah bertanya dan tu tinggal sana dah utak lah dah empat dan dah. Sorry buat dan sangkuah lah di dalam tadi. Dan dek tak kajanyo karajo ko mah buat. Di dalam dia kecang. Ang tinggal dan itu mah. Yelah, cari sila batang cubadak tu. Pareman mo sudah makai. Nak ada apa dah. Woi, kambiang. Woi. Batarati lah, woi. Sayang lo. Ba, kajau menyelonong tu masuk aku kemang. Batarati lah, stay. Di mana tinggal kau yuang? Mamang dan mamang. Kau mah, ada interview dalam mah. Ada yang panggil kerja ah. Yang isi kan lah biodata lo. Ang nga, interview je. Interview je. Apa je kau? Kau nak kau? Ya, ini make nak dah atau orang ganggu saya mah. Oh, nak do make sangko dan bisu tadi nak do make kira. Tu apa prosedur kau mak? Ang isi biodata lo. Oh, dia sini letak di luar lo. Baru masuk dalam nilai. Masuk dalam. Apa dia dalam tu? Ada dalam ah. Maka bisu kau mengecek masuk assalamualaikum kau lo menyelonong yang. Ya. Sama kambiang ah. Celo. Adi, ya mak. Gelisah dia mah. Nang gelisah lo mah. Tumben ngecek mah. Ada pemik Pak. Tu pajar tu lo bisu lah ya. Ya mek ambil. Yang baru tu kau stepen siapa? Stepen hang nak. Wah, masuk lain. Stepen lah kau tes ah.
Iya, masuk. Stipend, Pak. Oh. Bayu lo kan cuma tuh, Pak, mah. Itu, kau agak kurang. Biasa lebih paten dari kau. Woi, geser orang hari lai. Siap-siap orang lai. Yang tak buat nak. Ya kan? Tak buat siap-siap orang lai. Yang santai lai kan? Cik. Mana kecil pan? Oh iya. Ambil aja dan lah. Apa tentang tangga lo ya? Nah, kuang. Alah. Jadi dia masuk dengan ke dalam lemak. Mak kan di sungai. Oh ya, nak ambil kan ambil anak. Saya tak nak dia lupa dan. Ayolah, dah masuk lemak. Lah. Dari mana, Pak? Dari tadi, Pak. Oh, dari tadi. Bosangku kok dari keluarga baik-baik. Ini suana niyo karajo kok. Oh iya, Pak. Wah, niona kerja siko, Pak. Bocah lihat pengalaman lebih banyak. Iya, Pak. Kalau nak lah stipend mau ada, Pak. Jadilah, besok karajo lah ya. Untuk itu sih, Pak. Ini model tu sih yang pengalaman karajo lah banyak. Oh, seru lo ya. Itu. Besok jangan lupa tiba jam 8 pagi. Pakai baju putih Sarawa hitam. Training langsung, Pak. Langsung bakal rajo sen suang ya. Dia lah, Pak. Jadi oke lah, gua Masih, banyak Pak. yang ngambil interview lah ya. Ya, Pak. Siap. Terbuka. Masuk. Pak. Sini orang di dua. Atau Pak. Tagak balik Pak. Nggak di dua sih lah. Lamona durasi gua ngajar jam tayangnya Pak. Oh kalau ambo cari dari pengalaman kerajo awak nak ada yang lama lah. Di PT badai pasti berlalu 2 bulan ya. Oh PT angin ribut 2 bulan ya. Nak ada yang lama awak bertahan kerajo lah. Coba lah perkenalkan diri awak dulu lah untuk membuat yakin untuk menerima awak kerajo di sekolah. Siapa? Awak. Iyo. Awak kan? iyo. Lama tak buat, Pak. Ayo perkenalan lah diri tabuak lo. Alah, sampai dah buat tak buat mah. Pertanyaannya dah mau leh. Kari lu Pak Jarum. Jadi syukur orang kari mulai Pak Jarum. Percaya diri tinggi ya. Bahasa akhirnya over confident. Coba tabuak jalan. Kambo, apa yang bisa meyakinkan Ambo untuk menerima tabuak bergabung di perusahaan Ambo? Ragu Pak Jawa. Nah, selesai awak sudah kerja Pak. Lah, buat apapun suku bisa selesai awak sudah ayo. Alhamdulillah Pak. Pasti itu. Pasti Pak. Nah, awak yakin? Ambo suku mana orang-orang model tabuak aja. Aduh agak balik mulai nak. Untuk apa mau Pak? Jawabannya sudah selesai mah. Ada ragu Pak leh. Kalau baik itu tabuak. Barang gaji yang tabuak minta. Kita minta apa aja Pak kok. Awak di sekolah kerja Pak, nak minta lo. Awak mentang lo minta lo Pak. Ayo nak kurang. Patah ya. Iyo. Masuk Cia. Masuk Cia kan? Enggak lo, handok. Lah. Masuk. Si Pak. Bayu lo kan cuma topak mah. Woi, kok agak kurang mah. Nah itu, Bayu kayak apa? Mana itu besar? Bayu kayak apa? Iya kurang aja kan? Tak salah lo. Tuh Bapak. Agak kau balik dah. Nah, duduk aja lah. Lamona durasi itu.
Nggak duduk sih lah. Kamu PT angin ribut tuh sebulan. PT badai. Kok 5 kali harinya. Mana pernah? Ada yang kamu Wak Kerajo. Banyak lah PT mana? Nggak ada yang lama Wak Kerajo udah aja. Beda sama Stephen tadi. 5 tahun di sini. 3 tahun di sini. Aci pula perkenalkan diri lo lah. Tunggu doang lah. Awak lah galak sih.